Justru sambutan Hari Wilayah adalah cerminan kepada nilai perpaduan, kesefahaman dan semangat kekitaan seluruh komuniti. Di sini tanpa mengira bangsa dan agama, kita berkongsi bumbung yang sama, mencari rezeki di tanah yang sama dan bernaung di bawah keamanan yang sama. Sesungguhnya muafakat inilah yang telah menjadikan wilayah persekutuan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi negara yang berkembang, maju dan dinamik.